Macam mana kita nak renew insurans kereta di MyEG? Mula-mula sekali, masukkan maklumat kenderaan, nombor IC, nombor poskod dan status perkahwinan. Selepas dah isikan semua maklumat, tekan butang Show Me Quotation Now. Dekat sini, kita akan dapat lihat maklumat kenderaan, jumlah insurans dan maklumat NCD. Sekiranya kita nak tukar jumlah insurans, hanya perlu tekan Edit dan masukkan berapa amount yang kita nak. Seterusnya, pilih syarikat insurans yang kita nak. Untuk yang Muslim, pastikan kita pilih takaful, bukan insurans konvensional. Selepas dah pilih syarikat insurans ataupun takaful, kita juga boleh renew road tax sekali. Selain road tax, kita juga boleh pilih perlindungan tambahan seperti perlindungan windscreen. Seterusnya, lengkapkan maklumat pemilik kenderaan seperti nama penuh dan alamat rumah. Selepas dah lengkapkan semua maklumat, tekan butang confirm dan selesaikan urusan pembayaran. Okey, itu untuk video pada kali ini. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak video berkaitan dengan insurans kenderaan, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye.